Giat Mara ada menyediakan program kempen balik kampung. Kepada sesiapa yang ingin menghantar kereta untuk servis, boleh ada ke Giat Mara Kapal. Terima kasih. Okay, korang dah nak raya ni, korang dah practice kata korang belum? Kalau belum, ni kami ajar. Cek minyak brek dan brake pad. Pastikan minyak brek mencukupi. Pastikan brake pad anda tidak terlalu nipis. Pastikan cek handbrake anda fungsi dengan baik. Cek tekanan tayar anda. Okey, brother dan sister. Macam mana nak cek tekanan tayar anda? Mari sini aku tunjuk. Dalam ni. Mari. Tengok sini. Kat sini akan ada tulis. So korang boleh baca sendiri. Dia ada KPA, dia ada PSI. So korang boleh cek kat sini ada hadapan dan belakang. Jom kita tengok tayar korang. Okey, kat sini aku set dia punya reading PSI. Jom. Apa yang korang tengok tadi, PSI dia ada tulis 30. Jadi kat sini dia tulis 51. Bermaksud cun lah tu. Kira korang tak rendah lah daripada PSI yang dia dah tulis. Kira mantap lah tu. Okey, hidup jangan bosan, okey? Cek bunga tayar anda. Cek bunga tayar anda. Pastikan tayar anda tebal dan tidak nipis. Pastikan cek air wiper anda dan wiper blade. Mantap. Pastikan cek air wiper anda. Pastikan mencukupi. Pastikan wiper blade anda dalam keadaan baik supaya pemanduan anda lebih jelas ketika memandu di waktu hujan. Cek radiator sistem anda. So kita cek. Pastikan air radiator anda mencukupi dan radiator anda tidak karat. Sila cek air cleaner anda. Pastikan air cleaner anda bersih dan tidak berhaba. Cek enjin ada kebocoran. Sudahkah anda belajar? Sila komen. Okey, cek V-belt dan belting. Okey, pastikan korang punya belting ni perkataannya masih ada. Okey, tepi-tepi belt ni tidak berbulu. Lepas tu condition belting ni dia tak terlalu tak terlalu tegang, tak terlalu kendur. Cek air reservoir tank. Air reservoir tank mencukupi. Cek roof light dan horn anda. Mesti mau function, okey? Cek jam dan pedometer anda supaya tahu masa bila kau tak lambat, kau tak bonteng, dan panel meter untuk tahu keadaan kereta anda. Pastikan tekanan angin tayar mencukupi. Cek bateri dan terminal bateri. Cek lampu kecemasan anda. Cek lampu brek anda. Cek lampu hadapan kereta anda. Akan cek aircon switch dan aircon berfungsi dengan baik. Cek pintu dan greasekan pintu kalau ada crack. Tak ada crack. Bagus. Awak kunci lah. Apalah, cek lain kali.
Okay guys, kalau korang tak tahu nak hantar repair kat mana kan, tak ada tempat, korang boleh je hantar kat Giat Mara ni. Kat sini kita boleh bagi harga yang perkhidmatan. Kalau apa-apa hello-hello ya.